Hai, Assalamualaikum rakan-rakan online. Jom hari ni teman saya masak. Hari ni saya nak masak lala masak cili kering. Bahan dia macam biasalah. Ada bawang merah, ada bawang putih, ada halia, ada serai. Iris semua bahan. Sudah tu jangan lupa ketup. Dengan cili kering tu kita potong lah macam dalam video tu. Mula-mula kita panaskan minyak. Bila minyak dah panas tu, kita tumis bahan yang kita hiris tadi tu. Macam dalam video tu, mula-mula saya tumis bawang merah, bawang putih, halia dengan cili tu kendian. Kita masukkan serai sekali. Lepas tu boleh kita kacau-kacau. Kita tumis bagi dia naik bau semua. Bila dah naik bau, dah kekuningan, kita masukkan cili blender. Macam saya letak dia sudu lah maksud ni. Okay, bila cili tu dah masak sikit, kita boleh masukkan lala kita lah. Jangan lupa kita kacau-kacau lala tu biar dia masak sekali dengan cili tu. Lepas tu boleh masukkan kicap. Macam saya guna kicap ni, masuri. Kita masukkan kicap. Kita gaul-gaul lala tu. Kita gaul-gaul. Okey, dah gaul tu, jangan lupa letak garam dengan perasa. Macam you all kalau nak letak gula pun boleh lah. Macam saya letak lah. Lepas tu kita tunggu dia masak. Last sekali kita masuk cili kering dengan halia. Lepas tu kita boleh kacau lagi sekali. Kita kacau. Lepas tu dah siap. Inilah resipi saya, lala masak cili kering. Main campak-campak je you all. Terima kasih tau yang telah menonton video saya. Bye-bye.